Pilihan. Curang tu pilihan. Dia cuma kesilapan bila kantor je. Hai, saya Ana Jobling sebagai watak Amina dalam drama Saat Aku Tahu. Amina seorang wanita yang kuat, independent dan kompetitif. Dia memang tak suka kalah. Selalunya kalau wanita dicurangi, dia akan lemah. I mean, mostly characters yang Ana pernah bawa lah, dia akan lemah, dia akan macam kenapa benda ni jadi kat aku? Tapi Amina ni seorang yang kuat and dia take this as a challenge untuk buktikan yang dia tak perlu lelaki, dia tak perlu zarif, dia tak perlu suami untuk berjaya dalam bisnes dia, dalam hidup dia juga. Spur of the moment kan nanti saya cintakan. Sekali tu kesilapan, Zarif. 2 kali kau memang sengaja. Berkali-kali kau tu memang dasar bangsat. 9 akal pun takkan selamatkan kau sebab kau ni memang binatang. Kita ambil daripada experience, dari kehidupan kita nampak macam mana kawan kita pernah dicurangi, kita nampak macam mana dia orang react dengan benda tu, and daripada drama yang kita pernah tengok, watak yang kita pernah bawa, watak kita pernah main. So, Ana cuba combine all of that dan cuba letak kat Aminah. Tapi macam mana Ana sebagai Ana, apa yang akan rasa bila Ana dicurangi? So I'm gonna put that a little bit into Aminah juga. Kau yang sedap mengangkang dengan lelaki. Kau cakap apa ni? Aku cakap kau perempuan murah yang mengangkang dengan lelaki orang. As Aminah, dia nak lepaskan, tapi dalam masa yang sama dia akan balas dendam sampai dia puas hati. So disebabkan yang suami dia curang dengan best friend dia tu yang buat dia sakit hati lah, tu yang buat dia macam aku dah banyak tolong kau, lepas tu kau buat macam ni dekat aku, okay, kau sabar sekejap. Tapi dia sebenarnya tak nak pun lelaki dia. Harapan Ana, harap semua orang akan suka sebab ni bukan pasal hero-heroin, tapi dua-dua heroin, which is Ana dengan Umi, kita fight untuk seorang lelaki. Tapi dia fight tu different sebab dia fight sebab watak Myra memang nak dapatkan si Zarif ni, tapi watak Aminah nak buang Zarif ni. And dia tak boleh nak buang. So how we psycho each other tu agak interesting, and cara kita orang bawa watak tu interesting juga sebab watak Myra ni very like crazy, psycho, tapi Aminah ni dia crazy tapi bukan as psycho. Aku masih lagi ada share kat sini. Kau ingat kau boleh buang aku macam tu aja? Share tu aku yang bagi kau bodoh. Siapa yang bodoh? Aku yang minta ke? Kau sendiri yang bagi? Hai, saya Ana Jobling. Jangan lupa saksikan Saat Aku Tahu hanya di View.